Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Buletin TV Fezai Sekolah Kebangsaan Kunak 1. Saya Muhammad Muklis membawakan berita pendidikan untuk anda. Program Sokongan Profesional Dasar Pendidikan Digital Kementerian Pendidikan Malaysia atau KPM telah diadakan dengan jayanya pada hari ini bertepat di Sekolah Kebangsaan Kunak 1. Program ini merupakan inisiatif KPM bagi memperkasa pelaksanaan pendidikan digital di sekolah melalui sokongan profesional, pembangunan kompetisi guru serta penyediaan peranti digital kepada penerima yang layak. Untuk laporan lanjut, kita terus ke lokasi program bersama wartawan kami, Izz Muhammad Akmal Fahmi. Terima kasih Muhammad Muklis serahkan di studio. Sekarang saya berada di perkarangan Dewan Ibnu Sina, Sekolah Kebangsaan Kunak 1, di mana lokasi berlangsungnya program sokongan profesional dasar pendidikan digital KPM yang melibatkan penyertaan pentadbir sekolah, guru-guru serta penerima peranti digital. Kemudian beliau juga menyebut tentang beberapa kekurangan lain yang sekolah ini perlukan. Jurang, begitu juga yang disebut oleh Puan Haja Sania dari aspek digital. Saya sekarang berada di pusat sumber Sekolah Kebangsaan Kunak 1 dan bersama saya sekarang ialah pengarah bahagian sumber dan teknologi pendidikan. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh saya bagi satu soalan? Boleh, silakan. Apakah pandangan Puan terhadap program ini? Okey, pertamanya saya ucapkan tahniahlah kepada sekolah sekolah ini SK Kunak 1 kerana telah menjadi host kiranya untuk program ini dan untuk program sokongan dasar pendidikan digital. Ia telah melibatkan beberapa bahagian-bahagian yang merupakan teras di KPM juga. Yang paling penting, kita telah mengumpulkan guru-guru, pegawai-pegawai PPD dari sekitar Kunak dan Sandakan untuk sama-sama memastikan bahawa dasar pendidikan digital ini kita perkasakan dan terus untuk murid-murid mendapat manfaatnya. Sebagai contoh, usaha kita untuk memastikan bahawa murid-murid fasih digital dapat kita realisasikan melalui program sebegini. Begitu juga untuk pendidik kompeten digital melalui latihan kepada guru-guru. Kita harapkan agar dasar pendidikan digital ini dapat dirasai oleh semua warga sekolah khususnya di sekolah-sekolah terpilih di kawasan daerah Kunak ini dan Sandakan dan seterusnya saya mengucapkan tahniah kepada sekolah-sekolah terpilih kerana telah mendapat sumbangan bagi memastikan dasar pendidikan digital ini dapat direalisasikan, dapat terus diperkasa dan memastikan jurang dari segi digital, dari segi perantinya, dari segi latihan gurunya dapat kita rapatkan seterusnya kita dapat meraih kejayaan bersama dan adik, saya harap adik dapat memastikan bahawa pusat sumber SK Kunak 1 ini digunakan, dimanfaatkan sepenuhnya untuk memastikan dasar pendidikan digital ini dapat diperkasakan dan dapat dipastikan bahawa semua murid dapat terus mengikuti teras dan juga mendapat manfaat kepada dasar ini. Okey, terima kasih adik. Terima kasih Puan. Sekarang saya bersama dengan Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Sektor Dasar dan Kurikulum. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Boleh saya tanya satu soalan? Boleh. Apakah harapan Doktor terhadap kami Sekolah Kebangsaan Kunak 1? Okey, harapan saya adalah semoga semua murid di sekolah ini dapat mencapai kejayaan, bukan hanya di bidang akademik, malah juga mempunyai khasiat yang baik, sihat, kemudian beradab, bertata susila
dan juga mengamalkan sopan santun supaya kita bukan hanya mahir dalam bidang akademik tetapi juga kita mempunyai sahsiah yang tinggi. Jadi harapan saya kepada sekolah ini, murid-murid dan juga guru bekerja keras untuk meningkatkan prestasi dan cemerlangan sekolah SK Kunak ini. Terima kasih. Terima kasih. Sekian sahaja laporan lokasi pada kali ini. Kita kembali ke studio. Terima kasih Iz Muhammad Akmal Fahmi, wartawan lokasi kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan program sokongan profesional Dasar Pendidikan Digital KPM. Diharapkan usaha ini dapat melahirkan generasi cilik digital serta memperkukuh sistem pendidikan negara. Saya Muhammad Muklis, sekian, terima kasih.